Jalan Rahmat di Batu Pahat Johor merupakan jalan yang utama yang kaya dengan sejarah dan kepentingan budaya. Adakah anda tahu asal-usul nama Jalan Rahmat ni? Sebenarnya, Jalan Rahmat dinamakan sempena penghulu Rahmat bin Ragam, iaitu merupakan seorang tokoh terkemuka yang dilahirkan pada tahun 1828 dan berkhidmat sebagai penghulu mukim simpang kanan di Batu Pahat. Beliau juga merupakan antara tokoh yang penting dalam sejarah merasmikan bandar Batu Pahat. Pada awal abad ke-20, Jalan Rahmat menjadi pusat perdagangan dengan deretan rumah kedai yang meriah. Antara bangunan yang penting di sini termasuk Dewan Perniagaan Cina Batu Pahat dan kedai foto terkenal White House. Kini, Jalan Rahmat dikenali sebagai BP Walk, destinasi popular untuk aktiviti malam. BP Walk menawarkan pelbagai pilihan tempat makanan dan hiburan, menjadikannya tumpuan bagi penduduk tempatan dan pelancong yang mencari suasana santai pada waktu malam. Bagi orang lama Batu Pahat, pasti kenal bangunan Rex, iaitu antara panggung wayang yang pertama di Batu Pahat. Buat anda yang di luar sana yang ingin berkunjung ke Batu Pahat, Jalan Rahmat merupakan destinasi yang wajib anda datang. Sebab semuanya ada di Jalan Rahmat, daripada kedai runcit, bank, hotel dan banyak makanan-makanan yang sangat lazat. Contohnya seperti kedai Kopiku. Dari luar pun kita boleh nampak kedai ni memang nampak estetik look. Kafe ni memberikan satu pengalaman yang luar biasa kepada peminat-peminat kopi, teh, dan bila anda masuk ke dalam, anda boleh mendapat satu pengalaman yang luar biasa yang pasti anda tidak akan dapat di kafe-kafe yang lain. Kafe ini mempunyai tema originalnya sendiri dan pastry mereka memang lain macam. Sedap sangat. Nama saya Mel dan tolong follow, like and share untuk destinasi seterusnya.